Saya percaya kita semua ada konflik. Konflik emosi, konflik kesihatan, konflik kehidupan. Bumi asing mencari makna. Dan ini cerita kami untuk semua wanita. Setiap detik jiwa Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama-sama kita. Tengok Nabi Yusuf kata apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Tuhan aku buat baik dengan aku. Dia menyantuni aku padahal sumbat dalam penjara itu. Padahal kena sabotaj tu ke adik-beradik tu. Dia padahal kena fitnah tu, tapi Nabi Yusuf boleh kata inna rabbi latifun lima yasha. Tuhan aku buat baik pada aku. Subhanallah. Jadi apa yang Ustazah ingin tegaskan di sini adalah kalau kita rasa kita rapuh, kalau kita rasa kita lemah, kita semak balik apa yang kita percaya dan yakin. Betul kan Narratif seperti saya tidak boleh menjadi wanita hebat, I cannot be a good wife kerana suami tak mendukung. Naratif seperti wanita itu lemah. Naratif seperti kita memerlukan women's right untuk dapat kekuatan, tak perlu, dan Islam tak perlu. Wanita diletakkan tempat yang sangat tinggi. Dan dikatakan, kalau ikut sains pun, all the chromosomes or the gen X that goes to the children, to the sons, comes from the mother. That is so strong. wanita jiwa perkasa. Lupakan masa silam, terus bergerak ke hadapan. Kesihatan, kerohanian, kepimpinan. Tujuan utama Dr. Jenny ialah memberi kesedaran terhadap memperkasakan wanita kerana ia adalah sebuah perjalanan. Right? 3 elemen, 2 pengembaraan, 1 misi. Misi mencari keseimbangan hidup wanita masa kini. Bangkitlah